A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua pelajar, khususnya kepada anak-anak SMKR, semoga sihat dan ceria selalu. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan PDP Pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM dalam bahagian ayat tilawah. Baik, kita lihat ayat yang pertama daripada surah At-Taubah ayat 19 hingga ayat 20 yang melibatkan ayat tilawah tingkatan 5. Jadi belajar sekalian, untuk ayat tilawah tingkatan 5, kita mulakan pembacaan kita dengan A'udzubillah. Kemudian kita teruskan dengan membaca ayat. Baik, berhati-hati pada ayat yang mempunyai tanda sebegini. Okey, tanda jim kecil ini. Kemudian tanda qaf lam ni. Okey. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Okey, satu lagi di bawah ni. Yang ketiga. Baik, yang tanda jim kecil yang pertama ni, pertama dan yang ketiga adalah tanda waqaf jaiz. Okey, di mana waqaf jaiz ini bermaksud boleh berhenti. Okey. Dan juga kita boleh juga menyambung bacaan. Okey. Berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Kemudian yang tanda qaf lam ya ini, okey, bermaksud al-waqful ula. Berhenti lebih utama. Okey, jadi di sini kita berhenti. Okey. Di sini pun kita berhentilah. Ya, nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Untuk tanda jim kecil ini. Jadi belajar sekalian, sama-sama kita membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Baik, seterusnya pelajar sekalian, untuk ayat tilawah Al-Quran tingkatan 5 KSSM yang kedua daripada surah Al-Hujurat. Okey, daripada surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Okey, pertama kita perhatikan di mana kita nak berhenti bacaan ini. Okey, tanda jim kecil ini kita berhenti di sini. Okey, jim ni seperti mana yang
saya beritahu tadi adalah tentang waqaf jaiz. Harus untuk kita berhenti ataupun kita boleh meneruskan bacaan. Kemudian di tanda yang kedua pun kita berhenti. Baik, di tempat berhenti seterusnya kita berhenti di sinilah. Okey, sebab dia melengkapkan maksud ayat. Baik, itu saja. Jadi sama-sama kita membaca ayat ini, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Baik pelajar sekalian, sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan pelajar dapat mengulang kaji, dapat membaca dan mengikuti bacaan daripada dua surah yang melibatkan ayat tilawah Pendidikan Islam tingkatan 5. Diharapkan sama-sama kita mengamalkan pembacaan Al-Quran dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.